Oh, tak maulah persiapannya dah mancing Boleh tahan adik. Tak pancing-pancing. Budak-budak main. Ikan bulus. Tak tahulah ikan ni paling terkecil ataupun terbesar. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat malam, selamat tengah hari sewaktu dengannya menonton video Nek Mok. Jumpa lagi kita di Rona Kehidupan 2. Hari ini Nek Mok nak pergi mancing di telaga air teman-teman. Sebelum itu kita singgah dulu beli kek sebab kita akan buat surprise birthday anak nombor 3 teman-teman, Nazatul Akmal. Ni kita dah on the way menuju ke telaga air teman-teman. Jumpa lagi. Kita dah sampai. Welcome to my home. Mat, ambil speaker Mat. Nak hujan Mat. Mat. Laju Mat, tak hujan. Assalamualaikum. Sampai lagi. The Happy Angle. Assalamualaikum. Bilik tu siapa ngambil? Bilik ni tu orang. Bilik tu. Kami orang bilik tu. I waiting for you for. Siapa ngambil bilik dia? Aunty situ untuk kita orang. Yes, this is you. Ni? Yes. Ginilah saja. Kita tengah buat persiapan teman-teman. Meniup belun-belun sebelum ketiba anak-anak teman-teman di airport. Anak sulung lagi dalam perjalanan teman-teman menuju airport mengambil anak nombor 3 datang daripada KL. Kemudian mereka akan terus menuju ke telaga air teman-teman. Kita tengah sebelum memancing kita buat persediaan dulu teman-teman. Kita masak-masak, panggang-panggang. Dalam video ini nanti teman-teman kita tak gunakan suara asli sebab diorang berkaraoke teman-teman, muzik sentiasa on. Oh, tak maulah persiapannya dah mancing Boleh tahan adik. Udah madahnya tu. Besar. Pakai bukti ya. Kita mengadakan pertandingan memancing keluarga teman-teman. Kategorinya ikan berat. Kemudian ikan yang terkecil. Ikan bulus. Tak tahulah ikan ni paling terkecil ataupun terbesar.
ada lagi oleh kerapu. Tangan bentuk, bukan pakai iPhone. Waalaikumsalam. Lama nak jual Oi, check in. Ma. Ma, check in, Ma. Check in. Oi, saya pambak. Kasih tak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ada mas ada. Happy birthday to Akma. Happy birthday to you. Tak apa tak. Kamu om hujan. Ya, dia tetap nak kantik. Ibu.
kita juga mengadakan pertandingan memancing teman-teman, untuk family sahaja. Inilah momen yang Nazatul Agma dapat ikan terkecil teman-teman. Hujan turun dengan lebatnya teman-teman, tapi pertandingan memancing masih diteruskan juga. Untuk bagi semangat pemancing-pemancing teman-teman. Walaupun hadiahnya tak seberapa, tapi kita buat untuk menghiburkan hati, untuk just fun saja teman-teman. Buat sensirat, jangan sensi. Betul. Aku dapat emas. Jatuh lagi. Apa ya buntal? Bes. Saya dapat emas. Saya tidak kupau. Saya tidak kupau. Anti gaya kupau. Oi, pengasan. Jadi tenak-tenak.
punya besar-besar nak ke base. Nah. Nah. Besar-besar. Nah, ada juga kau saya oleh buntal tadi. Oh. Dalam tu. Oh, ada. Yang tak dua aja. Kelak bawa di ni ya, dikeluar. 3 ekor. Oh, pagi. Kat kan ngor. Ikan anul 400 gram. Ikan bersair 800. 250. 250 ikan bersair. Nombor 2 ikan anul tak mau 1. Ikan ngah limahnya 200 gram. Nombor 3 ikan ija 200 gram juga. Nombor 3 ada 2 pemenang. Nombor 3 pemenang ikan paling terkecil dah jadi umpan makngahnya. Jadi dikiralah sebabnya paling kecil. Paling kecilnya dapat si Nazatul Akma. Ni hakimnya Adilan Saksama. Nombor 1 anul, nombor 2 bersair, nombor 3 dan nombor 3 ngahnya dengan ija dan ikan kecil Nazatul Akma. Itulah keputusan Hakim Muktamad. Banyak. 7 sih untuk nomor 1, nomor 2. Nomor 3. Kalau ada paling kecil, paling kecil ikan. Oh, Akma. Ida. Bukan. Dia ambil gambar lo. Dan untuk Alida tempat kakak mana? Ya, biar dia ha. So, Papa Min ambil gambar. Dapat tempat pertama memancing pada hari ini. Dari awal untuk mau 5. Buka api ni tak nanti. Kan mau 5, mau 3 orang. Nah, yang dapat tempat pertama memancing hari ini dimenangi oleh Baharul Hayat. 400 gram aja ikannya. Berapa gram? Sila 400 gram air. Besar juga 400 gramnya. Sini. Dekat nak setengah kilo nak. Makan nak setengah kilo. Tak ada gambar kan? Dah. Okey dah. Dapat tempat kedua 250 gram basai. Lagi bini. Dua laki bini. Okey. Yang mendapat tempat ketiga. Ya bagus bertiga. Nurul Izzati. Ya bagus banyak. Ketiga ada 2 orang 200 gram. Ketiga bersama. Dan Halimah. Mah sikit ya bagus mah hanya. Aida. Wujud. Nah sampai ambil hadiah dok. Jom. Semua ada gerak balik, semua gerak balik. Baik jalan. Nak jumpa lagi. Baik jalan. Kita balik daripada memancing, kita pergi kenduri adik perkahwinan anak buah adik, anak adik. Masuk.
you.